Mami tadi tak nak lari. Lepas Tadi tu? aku suruh ajak jalan. Mami join. So hari ni saya berlari. Saya tak bagi isteri saya berlari sebab isteri saya penat. Tapi penat dia adalah kerana dia penat membantu menguruskan saya setiap hari. Bayangkan nak berlari tapi panaskan badan dulu. Kita panas ke kita berlari nanti? Orang tak start lagi. Kita orang tengah tunggu Ken dengan Acik. Orang dah 5 minit lari dah. Tak ada lari, berjalan juga aku rasa. Kita cakap, kita tak lari. Kita leha-leha. Bismillahirrahmanirrahim. Mana agak agak mana ni? Asyik kiri. Pakaian Malaysia betul. Daripada jauh aku dengar bunyi dia. Okey, kawan-kawan dah datang, kita start berlari. Ini sebenarnya kita anggap macam kita punya recovery run lah. So semua tu geng-geng saya. Dia pakai kasut carbon plate. Laju! So sebab sedikit saya pakai kain sekarang ni, saya terfikirlah macam orang dulu Tok Mudim main kejar-kejar dengan orang yang nak bersunat. Sebab penat lari pakai kain ni. Dia kena jaga pergerakan betul-betul. Dia punya medal, dia tak menang apa-apa negara. Lepas tu dia tak ada podium, dia tak ada apa-apa. This is just for fun. So bila fun run macam ni bagi saya bagus tau. Sebabkan masa sedikit sama dengan family just to have fun. Ni kalau kita bawa anak-anak dapat dia orang gila-gila. Bayangkan kalau bayangkan dia orang anak kita tak nak perform dekat sekolah, at least program macam ni boleh bantu mereka untuk rasa lebih bersemangat setiap hari tau. Kalau dia kata tengah lari, lepas tu dia lari.